Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Jumaat 21 Mac 2025 Masehi bersamaan dengan 20 Ramadan 1446 Hijriah. Lokasi baru. Tak tempat lain clear, sini paling clear. Untuk buat ni privacy saya nak buat video ni kan. Sekarang ni pukul 6:34 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya tak keluar mana? Ada keluar tak? Lepas Mayesa, buka puasa Mayesa. My God, lepas tu Mayesa, lepas tu keluar dari pukul 10:30 tu lebih kurang. Keluar dah fikri seperti biasalah. Minum-minum malam ke apa semua tu. Baru dapat gaji kan. Keluar apa? Pasal ada lagi tak? Tak keluar pasal malam. Pasal malam pun ingat pergi pasal malam malah. Pergi pasal malam. Beli air apa. Ada buat review dah dalam video daily tu kemarin dah. Dah. Sebut dah dalam video daily kemarin. Okey, lepas tu malam tadi tu buat kerja apa? Pergi ke kedai fikri tu. Balik pada pukul apa malam ni? Pukul 12 dah malam dah klik tak? Klik pukul 12. Pukul 1 malam klik. 1 lebih 1:10 sampai ke rumah tu. Tidur pukul 2 pagi dah, 2:30 pagi. Balik main Facebook apa internet lah, balik main internet Lepas tu bangun sahur pada pukul 5:10 pagi. Bangun tu makan sahur. Tunggu subuh, semai subuh. Kemudian duduk main Facebook ke apalah. Duduk main Facebook sepanjang ni. Lepas tu suruh pukul 8:30 tu suruh ngatuk tidur. Bangun pula pada pukul 12. Hari Jumaat Bangun pukul 12. Bangun mandi. 12:30. Pukul 12:20 tu. Terus bergegas pergi ke mana? Ke masjid pada buah tu. Sampai sana dah ada pukul 12:30 tu. 12:34 itu lebih kurang. Lepas tu pas maya Jumaat tu. Lepas solat pada Jumaat berjemaah tu balik Balik tu terus sambung main internet. Suruh ngatuk tidur balik lah. Tidur tu bangun pada pukul 5:10. Mandi untuk sembahyang asar. Lepas tu sembahyang asar tu dia dah sambung main internet tu. Main internet ke apa semua tu. Lepas tu mari sini lah. Ni rumah kat saya dah tu. Ni rumah mak long saya. Ya sebelah-sebelah ni. Dah tapak tanah sama. Lepas tu mari sini ni. Mari atas berbagai lauk lah. Lauk metuh tu dia lah. Kaki ayam dengan daging. Dengan kulak sisir tu lah. Lepas tu pukul 3:44 ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report. Ada. Ni ada dah beblik ni. Atas ke budak tu. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk malam ni lah. Masih ada majlis buka puasa ni. Ni masih pada buah ni. Ada majlis buat berbuka puasa. Jadi saya nak ada majlis tu lah. Majlis buka puasa tu lah. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.